Sekarang kita nak tengok apa benda orang loan kereta kalau dia pencen. Okey, seramai tanya saya kalau dia pencen apa cerita dia pencen. Okey, macam ni. Kalau pencen nak loan kereta boleh, tapi tengok umur lah. Kalau umur terlalu lanjut macam 60, 65 ke atas tu dia kena garantor anak lah. Kalau 55 ataupun 58 macam tu mungkin dia boleh loan, tapi 3 tahun ke 5 tahun tak boleh 9 tahun. Itu yang kita diberitahu. Bukan semua bank boleh buat. Ada bank yang boleh buat, ada bank tak boleh buat. Tuan kena dengar ni explanation kita. Maknanya bukan semua pencen tak boleh buat. Ada pencen boleh. Ada yang pencen umur 40 pencen askar kan. So dia 9 tahun boleh loan kereta, tak ada masalah. Okey, so umur dia pula garantor ni, kena garantor anak ni umur kena stabil lah. Maknanya kalau umur 55 ke 60 pun semua mungkin boleh buat loan 3 ke 4 tahun sahaja. Tengok ada yang boleh ke 9 tahun. Kita kena submit dulu. Maknanya bukannya lah pencen ni tak boleh buat langsung. Boleh insyaAllah. Berapa tahun saja, tengok keadaan umur dia lah. Umur dia ada 55 ke, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun macam tu lah. So untuk penjelasan lanjut boleh kontak kita Mak Auto 0163333676. Follow saya dekat YouTube, FB page dengan TikTok, dan juga jangan lupa join Telegram kita. Telegram tu penting lah. Nanti UPM kita kalau nak link Telegram dalam tu ya. InsyaAllah ada banyak lagi tips yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.